Okey, untuk part yang kedua kita akan menggunakan arm. Okey, menggunakan part arm ni kita akan lukis yang kedua. Kalau di dalam SolidWorks kamu boleh jadikan dia sebagai file yang berbeza. Okey, file yang berbeza untuk arm, tetapi untuk shaper ni dia sebenarnya dia boleh combine di dalam satu file saja. Okey, so dekat sini saya akan hidekan ini dulu, base ni. So dia akan tutup macam ni. So kita akan mula sambung ke untuk arm pula, sambung untuk arm. Iaitunya arm ni kalau tengok daripada design ni, okey, kalau saya lebih suka mula daripada bahagian tengah lah, bahagian tengah iaitu bahagian batang ni dulu So bahagian batang ni dia adalah bentuk hexagon. So kalau boleh kita ikut isometric bentuk macam ni. Kalau maksudnya kalau hexagon dari belakang, so kita akan mula dari back lah. Okey, pusing dari back, arah sinilah. Arah back. Arah left, okey, left. Okey, ini right, ini left lah. Okey, left. So left, from left kita lukis hexagon. Okey. Dari SolidWorks kamu carilah hexagon ni kat mana. Okey, untuk ni saya akan pakai hexagon. Okey, hexagon. Jadikan ini adalah dia punya center. Okey, kalau tengok ini diameter dia 10. Maknanya dari hujung ke hujung dia adalah 10. Okey, klik sini dan klik sini. Sorry. Klik sini dan klik sini. Ini adalah 10 mm. Okey, 10 mm. Okey, dia besar Okey, dia besar. Okey, macam tu. Okey, 10 mm. Lepas tu sini kita kena jadikan dia, okey, dia mesti horizontal. Okey, jadikan dia horizontal. Dekatkan sikit. Kemudian kita akan extrude dia sebanyak 10. Sehingga arah sini kita akan extrude ke belakang sebanyak 10. Okey. Kemudian dia ada bulat. Bulat ni 10 juga. 10 panjang dia 20. So kita akan lukis dari sini. Ambil sketch. Ambil circle. Macam tu. Dan kita boleh terus buat dia punya extrude SolidWorks kita pakai extrude boss. Okey, extrude boss ni sebanyak 20 mm. Okey, settle. Kemudian kita nak buat ni pula. Ini ni kita boleh mula dari tengah pada center ni lah. Tengah pada center ni. Tu boleh ambil pada top. Okey. Macam tu. So kita akan lukis bentuk ni dulu. Bentuk ni kita nak buat segi 4 boleh, ataupun kita dan kita buat filler, ataupun kita buat fillet siap-siap. Ada dua option lah. Untuk ini biasa saya suka kita buat rectangle je. Kita buat rectangle pakai diagonal. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, dan masukkan smart dimension. Panjang ni adalah 25 tambah 8 kan. Boleh buat equation, tambah 8. Okey, 33. Lepas tu thickness dia adalah 3. Itu tak apa, kita boleh buat kat sini juga. Buat macam tu. Okey, lepas tu kita ambil ini dan ini. Ini mesti 3. Okey, belakang ni pun 3. Okey. Oh, ini kena attach dengan ni. Again, sekejap. Ini dengan ni. Kita kena letak vertical lah. Vertical, dan kita kena sebenarnya point tengah ni
Dia mesti duduk dekat betul-betul tengah. Boleh kita ni dengan okey. Ini dah dekat lah. Okey, so ini dengan ini kita letak 3. Kita tarik je kat sini. So dia akan align lah. Okey, dengan tu. Kalau tak nak betul gerakkan dia, letak siap-siap. Ini 30. Okey, dia akan fix kat situ lah. Dia tak bergerak dah. Kedudukan ni. Ini adalah 3. Ini pun 3. Mana ada 3? 3. Okey. Cuma kita nak bagi dia center. Ni 18, maknanya setengah dia. Okey. Panjang ini ke bawah adalah 18. Okey, nak bagi dia center. Ini ke tengah. Ke center ni. Ini adalah 9. Okey, dia dah center dah. Okey, untuk case ni kita dah settle untuk ni. Kejap, tak habis lagi. Kita kena trim bahagian ni. Okey, trim. Dah trim. Panjang ni 33. Okey. Cantik dah. Okey, lepas tu kita extrude lah. Okey, extrude ke atas. Berapa extrude dia? Tinggi dia adalah 10 10. Okey. Kalau dalam SolidWorks dia boleh extrude dua-dua belah sekali. Okey. Ini jadi 20. Okey, dah. Okey, dia dah combine dah. Kalau tengok sini, ini part lain, ini part lain. Okey. So kita kena combinekan dua ni. Kita ambil union lah. Okay, dia ada union. Okay, so bila kita double click, okay, dia dah select. Okay, dah select jadi satu part lah. Okay, kemudian dekat sini dia ada fillet. Okay, fillet bahagian ni 5, dalam dia 2. Okay, ni dan sini adalah 5. R5. Okay, dalam dia adalah R2. Okey. Okey, dah cantik lah. Okey, kemudian dia ada R5 tepi ni. Sini, sini, sini dan sini. Okey. R5. Okey, settle. Last sekali adalah dia punya lubang kat tengah ni lah. Lubang tengah ni, klik surface tu, ambil sketch, ambil circle, make sure dia center kat sini, letak situ diameter 8, jarak dari sini ke hujung dia adalah 8. Okey, ni 8. Okey, jarak dia 8. Dan kita buat extrude cut. Klik sini dan tarik ke belakang. Extrude cut. Okay. So settle untuk arm.